Ingat hisap vape sebab nak berhenti rokok. Rupanya lagi teruk jadinya, Mat. Sebab apa? Sebab kalau ramai yang nak berhenti rokok pergi kepada vape, kononnya, okey lah, aku dah berhenti rokok lah, aku hisap vape, rasakan selamat. Okey, kita tolong kira kat sini Contohlah satu hari satu kotak kalau masa hisap rokok. Okey, satu hari satu kotak bersamaan 20 batang. Okey, so kalau satu batang rokok, kita sedut, kita ambil puff tu dalam 20 puff, 20 sedutan. Okey, so kalau 20 sedutan, 20 kali 20 sama dengan 400. 400 sedutan. Okey, korang pernah kira tak? Korang punya vape tu, berapa sedutan sehari? Adanya antaranya 10,000 puff. 10,000 puff. Kita ambil mudah, kita ambil satu kiraan je, 10,000 puff Okey, so 10,000 puff ada yang teruk habiskan dalam masa 3 hari. So, pernah kira? Okey, tertunjuk kita kira sama-sama. 10,000 puff kita bahagikan dengan 3 hari. Bersamaan dengan 3,333.33 puff. Kita nak bagi nampak lagi teruk, kita bahagi dengan 20 puff ataupun 20 sedutan untuk sebatang rokok bersamaan dengan 166.66 batang rokok. So berapa kotak? Bagi dengan 20 batang. Satu kotak 20 batang rokok, satu kotak. Sama dengan 8.3 kotak sehari. Korang, saya nak masuk live ni. Korang yang mana nak dapatkan coffee cup kita, jom live kita sekarang. Mungkin ada yang kata, oh aku tak teruk sangat, aku hisap vape ni 10,000 puff 7 hari. Okey, kita pergi 7 hari. Kita kira untuk 7 hari. So 7 hari 10,000 bahagi dengan 7 bersamaan dengan 1,428 puff. Okey, so berapa batang? Bersamaan dengan berapa batang rokok bahagi dengan 20 puff. Kita ambil average anggaran puff untuk satu batang rokok, which is bersamaan dengan 71 batang rokok. So, adakah masih lagi sama dengan ni? Tak. Which is, ni 20 batang rokok, ni 71 batang rokok, bersamaan dengan, kita bahagi dengan 3.5 kotak. Okey, mungkin ada juga cakap, oh tak apa, aku hisap vape 2 minggu baru habis. Okey, 14 hari. 14 hari. 40 days, okey. So, kita kira lagi, kita tunjuk 10,000 bahagi dengan 14 bersamaan dengan 714 puff bersamaan dengan 35 batang. Okey lah, tak apalah. Okay, aku ambil light-light je, kadang-kadang je. Okey, 10,000 puff ni sebulan. Sebulan sebab ni 35 still lagi lebih tinggi ni, 20 batang sehari. Okey, sebulan 30 hari. 10,000 bahagi dengan 30. Tapi jarang mostly ramai kat depan ni. Okey, bersamaan dengan 333 puff. So, bahagi dengan 20 puff bersamaan dengan 16.66 batang rokok. Pilihan untuk korang berhenti rokok ni pergi kepada vape adalah satu pilihan yang bijak. Korang tanya diri korang sendiri. So, sila komen berapa hari korang habiskan untuk satu vape korang. Siapa-siapa yang nak berhenti merokok, berhenti vape sebelum bulan puasa ni, dah nak dekat, dah tak lama lagi, boleh dapatkan sekarang. Boleh dapatkan Ease Nasasti untuk bantu korang berhenti ketagihan rokok, berhenti ketagihan vape. Dapatkan sekarang, check out sekarang.